Korang pernah dengar tak motor dengan enjin 8 silinder? Ini dia, Sowo S2000 bakal dilancarkan tak lama lagi kat Malaysia. Dekat depan korang, inilah dia motor Sowo S2000, dan dekat pasaran China, jenama Sowo ni sebenarnya di bawah naungan GWM, dan dekat Malaysia dia dibawa masuk secara rasmi oleh M-Force. Dan kalau korang tengok daripada segi reka bentuk dia, daripada segi penampilan dia, korang dah boleh agak dah model ni pesaing dia model apa. Dan kalau daripada segi dimensi pun, yang ini sebenarnya jauh lebih panjang dan lebih lebar. Dan yang paling penting, kalau model yang tu datang dengan enjin flat 6, yang ini datang dengan enjin, korang tengok enjin flat 8 dengan kuasa 113 kW dan 190 Nm. Dimensi dia memang lebih panjang, lebih lebar, dan dia juga datang dengan kelengkapan seperti rim 18 inci, dia ada dual disc ABS dengan angkut 4 romboh, dan bahagian belakang pun sama juga, dia ada single disc, dan dia punya kadar penggunaan bahan api sekitar 5.4 liter untuk setiap 100 km. Dan untuk makluman, bila mana M-Force dah preview motor ni, mungkin tak lama lagi dia akan bawa masuk dan dilancarkan secara rasmi dekat pasaran Malaysia. Cuma kita tak tahu sekarang harga dia berapa, dan kalau korang cek dekat internet, harga pesaing dia lebih kurang macam tu. Mungkin Sowo S2000 ni membawakan pakej tanda harga yang lebih rendah. Sama-sama kita tunggu model ni masuk Malaysia tak lama lagi.